Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pagi ni kita akan buat pre-love punya sumbangan untuk penduduk kampung sini. So, barang-barang yang akan diserahkan. Hari ni kita buat kat Dewan tu, kita tengok suasana dia. Kita akan bertemu dengan penduduk kampung lagi sekali untuk waktu pagi ni. Kita tengok mereka semua dah bersiap dekat atas. Let's go. Kenapa nak bagi mana ni hari ni? Kita nak buat charity bagi kat orang asli. Barang-barang yang apa lebih-lebihan lah. Lebihan Bersama dengan tim ACM dengan KPJ. Okey, jom. Gunung dan sungai jadi saksi, perjalanan suci penuh arti, bersatu hati menabur bakti. Semoga diberkati. Okey guys, alhamdulillah sekarang ni kita dah berada di perkampungan orang asli Kampung Peta, daerah Darul Mpin. So kita ada kat Dewan sekarang ni tengah program bersama KPJ. So kita masuk dalam dulu lah. Jom kita tengok keadaan dia. Ni SCM, ni Suzuki. Ni Bro Aiman. Okay. Kita tengok persiapan untuk program pagi ni sama KPJ. Perjalanan suci penuh arti, bersatu hati menabur bakti. Semoga diberkati ilahi, bersama KPJ Healthcare tercinta. Rawatan dan obatan diberi percuma. Senyuman mereka jadi penawar jiwa. Kasih sayang ini selamanya ada. Ya Allah, satukanlah hati dalam berkhidmat kepada insan. Semoga semua diberi kurnia kesejahteraan sepanjang masa. Isuzu di Makas terus melaju, membawa harapan buat semua di Kampung Peta. Semalam aku kena gigit lebah. Hari ni aku dapatkan rawatan buat KPJ ada buat kesihatan cuma dekat sini. Jadi aku Lupa saya punya farmasi saya akan labelkan. Banyak ubat. Ini boleh satu ada. Kalau tak ada memang ada kegiatan serangga tak ada. Ubat panas sold out lah tuan. Yeay, aku dapat ubat. Aku dapat ubat. Kamu dah makan ya? Yeay, aku dapat ubat.